Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua pendengar kerana bersama kami dalam podcast pada hari ini. Saya ialah moderator anda dan topik yang akan kita bincangkan sangat relevan dengan kehidupan remaja masa kini, iaitu impak positif kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI ke atas remaja. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Shakira Arisa untuk berkongsi pendapat tentang impak positif AI kepada remaja. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Shakira Arisa dan sebenarnya untuk topik AI banyak benda yang boleh kita bincangkan. Tetapi pada hari ini saya nak ulas tentang AI dengan pelajar. Macam yang kita tahu, AI ialah teknologi buatan Artificial Intelligence dan bagaimana AI dapat membantu pelajar. Okey, sebenarnya AI dapat membantu pelajar dengan belajar lebih cepat dan mudah difahami, iaitu AI boleh menerangkan topik sukar dengan bahasa mudah, memberi contoh atau ringkasan nota. Jadi, AI sebenarnya dapat membantu pelajar dengan menggunakan memberi contoh atau ringkasan nota yang dapat membantu pelajar tersebut. Dan yang kedua, latihan peribadi. Aplikasi AI boleh mengesan bahagian yang kamu lemah dan beri latihan khas untuk memperbaikinya. Jadi, murid yang lemah dalam sesuatu perkara dapat baiki apa yang dia lemah dengan menggunakan AI ni. Dan AI juga dapat dijadikan rujukan sepanjang hari. Maksudnya, bila tiada guru ataupun tiada rakan untuk ditanya, AI lah yang boleh jadi pembantu pelajar untuk semat idea, ejaan atau konsep. Ataupun apa-apa yang pelajar ingin tanya, ingin buat, sama ada esei ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran, AI dapat membantu mereka setiap masa. AI dapat membantu merancang esei, dapat membantu mereka poster, brainstorm idea sains atau simulasi. Jadi, sebenarnya AI adalah alat sebagai bantu, bukan pengganti sebagai guru. Tetapi sebagai alat bantu untuk menolong pelajar mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan mereka setiap masa. Dan apakah perkara yang perlu kita berhati-hati sepanjang menggunakan AI? Jadi, pertama sekali, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada AI. Jika hanya menyalin jawapan AI, kita mungkin tak benar-benar faham apa yang kita pelajari dan itu boleh dikira sebagai menipu kerja sekolah. Maksudnya, kita tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada apa yang di-type oleh AI tersebut. Contoh, kita menggunakan ChatGPT untuk tanya tentang sesuatu perkara. Dan jawapan yang diberi oleh ChatGPT tersebut, kita tidak boleh menggunakan sepenuhnya jawapan tersebut sebagai jawapan kita. Kerana jawapan yang diberikan oleh AI tidak semestinya menepati apa yang diminta oleh kita sendiri. Jadi, kita perlu membuat semakan balik apa yang AI tersebut bagi kepada kita. Dan yang kedua, maklumat sebenarnya tidak selalu tepat. Okey, contoh, kita menggunakan ChatGPT untuk tanya tentang penanda wacana. Tetapi sebenarnya ChatGPT juga mengambil konten-konten tersebut daripada pelbagai sumber. Jadi mungkin akan ada kesalahan di pelbagai sudut dan kita perlu tengok balik, adakah perkara tersebut betul ataupun tidak. Dan yang ketiga, berkenaan tentang privacy dan keselamatan. Kita tidak boleh masukkan maklumat peribadi seperti alamat rumah, nombor telefon dan sebagainya. Kerana perkara tersebut boleh memudahkan. Kalau zaman sekarang kita panggil scammer untuk membuat kerja. Maksudnya dia boleh mengambil kita punya alamat rumah, nombor telefon untuk track kita punya bank account atau sebagainya.
Dan yang keempat, kemahiran berfikir kritis. AI sepatutnya membantu, tetapi keputusan akhir tetap perlu datang daripada pemikiran kita sendiri. Okey, AI ni sebenarnya membantu kita untuk menjana idea, dia memberikan idea. Tetapi kita juga perlu mengolah idea tersebut supaya menepati dengan apa yang kita inginkan. Jadi, sebenarnya banyak aplikasi AI yang boleh membantu pelajar. Kalau untuk pembelajaran dan penjelasan, kita semua tahu kita ada ChatGPT yang boleh jelaskan dari segi konsep, dapat beri contoh dan bantu berlatih soalan langkah demi langkah. Jadi ChatGPT ni juga berkesan untuk membantu pelajar sebenarnya. Okey, contoh lain seperti matematik dan sains, ada juga aplikasi seperti Microsoft Math Solver yang dapat jelaskan penyelesaian serta konsep yang berkaitan dengan matematik ataupun sains. Okey. Dan untuk organisasi dan belajar, kita juga ada Quizlet, Google Lens, Notation AI dan sebagainya. Okey. Walau bagaimanapun, AI dapat membantu pelajar daripada pelbagai sudut. Tetapi kita juga perlu tahu, semua pelajar perlu tahu bagaimana nak gunakan AI dengan bijak. Okey, yang pertama, kita perlu gunakan untuk faham proses. Bukan hanya ambil jawapan daripada apa yang kita dapat daripada AI tersebut. Maksudnya, kita perlu faham proses apa yang perlu dilakukan. Bukannya meniru sebiji jawapan yang diberikan oleh AI. Sebab berkemungkinan apa yang AI bagi kepada kita tidak sama dengan apa yang kita mahukan sebenarnya. Dan kita juga perlu sentiasa semak semula dengan buku ataupun guru. Okey, contoh, kita tak faham tentang ejaan ataupun peribahasa, kita tak faham. Dan kita tanya ChatGPT tentang perkara tersebut. Dan ChatGPT akan bagi banyak jawapan, tetapi kita juga perlu semak semula jawapan tersebut kerana mungkin akan ada tidak tepat ataupun kesalahan dalam apa yang AI itu bagi. Jadi, secara amnya kita perlu semak semula dengan buku ataupun guru. Okey? Dan yang ketiga, kita semestinya tidak boleh masukkan maklumat peribadi lah. Sebab zaman sekarang mungkin banyak aplikasi yang boleh mengundang kepada scammer ataupun perkara-perkara yang tidak diinginkan. Jadi, semua murid perlulah berhati-hati menggunakan AI ataupun pelbagai aplikasi lain. Jadi, kesimpulan yang boleh saya beritahu, AI sebenarnya sangat membantu pelajar dalam mempelajari benda baharu, mengetahui benda baharu, menjana idea ataupun konsep-konsep, mengetahui tentang sesuatu perkara. Tetapi, perkara tersebut juga perlulah diambil langkah berhati-hati kerana setiap perkara yang AI berikan mungkin akan ada kesalahan ataupun tersilap daripada apa yang kita dapat daripada AI tu. Dan secara khususnya AI memang dapat membantu pelajar dan pelajar juga perlu menggunakan AI dengan bijak supaya dapat apa yang kita mahukan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Shakira Arisa. Bagi saya, apa yang saya faham, AI sebenarnya boleh jadi kawan yang baik kepada remaja, asalkan kita gunakan dengan betul. Terima kasih kepada Shakira Arisa kerana berkongsi idea bersama kami hari ini. Jangan lupa dengarkan episod podcast kami yang seterusnya. Selamat tinggal.